Stand up. Okey, jadi cikgu nak tengok show of hands. Malam tadi siapa orang yang ingin melebihi jam 11 malam? Pagi ini langit nampak berbeza, uniform baru tersarung di raga. Langkah pertama dari gerbang ini, tinggal kenangan zaman yang sunyi. Melihat wajah belum kusapa, ada dagaban tak terduga. Hai semua, saya Rizkina, wartawan awak pada hari ini. Pada 12 Januari 2025 di SMK Seri Bintang Selatan, orientasi tingkatan 1 yang bernama Hari Suai Kenal Ibu Bapa dan murid-murid tingkatan 1 berlangsung dengan jayanya. Wah, memang banyak kan adik-adik kita tingkatan 1 tahun ini? Program apa diorang akan buat selepas ni? Awak tahu tak? Memanglah tak kan? Tak apa, jom kita ikut diorang buat semua program dia. I really hope diorang sukalah sekolah ni kan. Murid-murid yang baru menjejakkan kaki ke alam sekolah menengah akan merasakan perbezaan ketara dari segi pengalaman dan pembelajaran mereka di sekolah rendah. Perubahan ini perlu mereka lalui kerana mereka berada di persekitaran persekolahan yang berbeza. Murid-murid ini akan merasakan perbezaan dari segi pergaulan dengan rakan-rakan baru, guru-guru baru, pakaian seragam baru, suasana dan tempat baru, dan yang paling ketara adalah pertambahan mata pelajaran baru yang lebih banyak berbanding di sekolah rendah. Sementara itu, bagi memudahkan murid-murid melalui perubahan tersebut, program hari dan minggu orientasi telah dirangka untuk membantu murid lebih mengenali persekitaran sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih saudara dan saudari pengacara majlis yang saya kasih sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Semuanya bergolak di sekolah. Anak-anak adalah wajah aspirasi sekolah. Kelebihan sekolah adalah hasil pencapaian anak-anak semua. So, let us shine beyond the stars. Begitu SMK Seri Bintang Selatan yang dihormati para penghormat Inggris dan PPIPT SMK Seri Bintang Selatan, Ketua Komisi disiplin KMJ Azhar. Kemudian kita ada unit bimbingan dan konseling, kita ada unit pertama persekolahan. Okey, selamat datang. Saya juga nak ucapkan selamat datang. Ada waktu betul. Awak dibenarkan untuk beri makanan dia. Pergi lihat dan kemudian solat. Tidak dibenarkan keluar langsung ya. Tidak dibenarkan keluar langsung. Majlis ada berlaku dan hang. Tahun 2025, SMP SPS sangat berkuat kerana telah dipilih oleh Universiti Teknologi Malaysia dan semarak berkolaborasi bersama Universiti. Yo, so kita ada junior kita dengan kita. Nama? Nushifa Mariam. Okay, kelas awak apa? Satu. Saya tak ingat. M apa? Meranti. Okay, Syifa.
Kakak nak tanya satu soalan saja, boleh? Apa perasaan Syifa masuk sekolah ni? Gembira. Yes. Yes. Right, so we're back for another one. This time we are with Sarin. your class. I'm from One Kerwin. Wow. Okay. Either way, I have one question for you, alright? So how do you feel when you got into the school? I feel nervous because imagine a standard 1 is going for a sekolah rendah. The same nervous I got from 1. So yeah, but I'm happy now. Okay, yeah, no more nervous. Really? Yeah, kind of. Well, I hope you enjoy the school lah. Diharapkan pendedahan yang diberi di dalam program ini dapat mendorong murid-murid berusaha untuk mencapai kecemerlangan dalam akademik, sasiah, kokurikulum dan disiplin. Seterusnya, dapat menyesuaikan diri dalam persekitaran dan suasana di sekolah menengah. Selain itu, untuk malaman dan objektif, malaman. Murid-murid tingkatan 1 dapat menyesuaikan diri dalam persekitaran dan suasana di sekolah menengah. Objektif nombor 1, mendedahkan kepada murid-murid tingkatan 1 tentang alam persekolahan sekolah menengah. 2, memastikan murid-murid baru dapat menyesuaikan diri dengan sistem pembelajaran dan persekitaran sekolah menengah. Akhir sekali, nombor 3, melatih murid-murid untuk bermotivasi ke sekolah seawal di tingkatan 1. Semua cukup buku yang 16. Okay. Okay, semua, sekarang kita continue balik interview kita orang. Sekarang ni kita ada Encik Zul. Oh, Encik Zul. Okay. Saya cuma ada satu soalan saja. Okay. Apa Encik Zul punya perasaan anak Encik Zul masuk sekolah ni? Saya rasa bersyukur lah kerana dapat sekolah yang dikatakan yang berkualiti di sekitar ini. Okay, itu saja. Oh, faham. Tak apa. Okey je nanti. Balik dengan interview ibu bapa. Right now I have one. Vanya, Nia. Oh, what unique name? Nickname? Unique. Sorry? Unique. Oh, okay, thank you. Well, I only have one question if that's okay. Okay. So, what do you hope for your child in the school? Well, to excel and do well and build with a lot of characteristics. So I hope this school provides it. They definitely need it. Well, they do provide it if they listen lah. If they don't listen, you kakak-kakak senior can just tell them off. No bullying. Cut that out. Alright. That's all? Yeah, that is all. Thank you so much. Baik semua, masa saya sebagai wartawan hampir habis. Sekarang saya nak cakap je, saya harap adik-adik tahun ni akan jaga disiplin dengan akhlak moral dan capailah dalam akademik dan sukan dengan bagus-bagusnya. Right, so SBS always the best, shine beyond the star. Ini permulaan lembaran baru. Lorong sekolah panjang terbentang, mencari kelas hati tak tenang, senyum terukir kawan menyapa, rasa gemetar hilang akhirnya. Buku dibuka, pena menari, menulis kisah hari ke hari. Dunia sekolah rendah melambai pergi, kini berdiri di fasa reality. Tarik nafasmu, jangan berhenti, kita di sini mencari arti.